Bunga melati di tepi perigi, harum mewangi setiap pagi. Keselamatan marilah dijaga lagi, agar sekolah sentiasa harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Berdirinya saya pada hari yang penuh bermakna ini untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Keselamatan di Sekolah, Tanggungjawab Bersama. Hadirin yang saya hormati, sekolah ialah rumah kedua bagi kita. Di sinilah kita belajar membaca, mengira, membina akhlak dan mengejar cita-cita. Namun, apakah ertinya ilmu yang tinggi jika keselamatan diabaikan? Apakah gunanya sekolah yang indah jika murid sentiasa berasa takut? Oleh itu, keselamatan di sekolah mestilah menjadi keutamaan setiap warga sekolah. Hadirin sekalian, patuhilah setiap peraturan sekolah. Peraturan bukanlah untuk menyekat kebebasan kita. Sebaliknya, menjadi panduan agar kita sentiasa selamat. Murid hendaklah berjalan dengan tertib, tidak berlari di koridor, tidak menolak rakan ketika menaiki tangga dan sentiasa beratur ketika membeli makanan di kantin. Sikap cuai walaupun sedikit boleh mengundang kemalangan. Bak kata pepatah, malang tidak berbau. Oleh itu, sebelum melakukan sesuatu, fikirkan dahulu akibatnya. Hadirin yang saya hormati, elakkan perbuatan yang membahayakan diri dan rakan-rakan. Ada murid yang bergurau secara melampau sehingga menolak rakan, membaling botol air atau mengejar kawan di kawasan sekolah. Gurauan yang keterlaluan boleh bertukar menjadi tangisan. Kita perlu sentiasa mengawal tingkah laku dan menghormati keselamatan orang lain. Orang yang bijak bukanlah orang yang kuat, tetapi orang yang mampu mengawal dirinya. Sidang hadirin, membanteras budaya buli. Buli boleh berlaku secara fizikal, lisan maupun melalui media sosial. Bangsa buli bukan sahaja mengalami kecederaan fizikal, malah kehilangan keyakinan diri. Sebagai murid yang berakhlak mulia, kita mestilah saling menghormati, saling membantu dan saling menyayangi. Jika terlihat kejadian buli, jangan jadi penonton. Laporkan segera kepada guru. Ingatlah, diam terhadap buli bermakna membiarkan kejahatan terus berlaku. Hadirin yang saya hormati, menjaga kebersihan sekolah. Kebersihan dan keselamatan tidak dapat dipisahkan. Sampah yang bertaburan boleh menyebabkan murid tergelincir. Longkang tersumbat pula menjadi tempat pembiakan nyamuk. Sekolah yang bersih akan melahirkan murid yang sihat, ceria dan selesa untuk belajar. Oleh itu, marilah kita membuang sampah ke dalam tong sampah dan mengamalkan gotong royong. Hadirin sekalian, mengutamakan keselamatan semasa datang dan pulang sekolah. Gunakan laluan pejalan kaki, melintas jalan di tempat yang digunakan dan patuhi peraturan pengawal lalu lintas. Murid yang berbonceng
Motosikal hendaklah memakai topi keledar. Jangan sesekali bermain di kawasan parkir kerana kawasan tersebut sentiasa dipenuhi kenderaan yang bergerak. Selain itu, pada era digital ini, kita juga perlu menjaga keselamatan di alam cyber. Jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi dengan orang yang tidak dikenali. Gunakan internet untuk menimba ilmu, bukannya untuk menyebarkan fitnah atau melakukan buli cyber. Murid yang bijak ialah murid yang tahu menggunakan teknologi secara berhemah. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita menjadi mata dan telinga sekolah. Jika ternampak pagar rosak, wayar elektrik terdedah, lantai licin atau rakan yang mengalami kecederaan, segeralah bermaklum kepada guru. Sikap prihatin mampu mengelakkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Keselamatan bukan tanggungjawab guru semata-mata, tetapi tanggungjawab kita bersama. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengingatkan bahawa sekolah yang selamat akan melahirkan murid yang hebat, berani dan berjaya. Marilah kita bersama-sama mengamalkan budaya keselamatan dalam setiap tindakan. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau keselamatan sentiasa dijulang, sekolah harmoni menjadi realiti. Sekian, saya akhiri pidato ini dengan serangkap kata hikmah. Keselamatan bukan satu pilihan, tetapi satu kewajipan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.